Ada 20-23 bulan 10 Kak Pa diuji dengan kanser maka tu menunjukkan Kak Pa suspek kanser pankreas. Jadi kat situ pada baru-baru dapat tahu tu kita down lah kan. Tapi bila kita fikir balik dekat dalam BE ni ada satu produk yang baik, yang bagus, why not kita cuba. Jadi sebelum ni Kak Pa dah pernah sebenarnya cuba Shilto tu untuk anak Kak Pa masa dia PKP dia kena COVID. Tapi bukan dia baik COVID je, dengan asma, bukan asma apa, alahan pagi, resedung dia pagi tu boleh hilang. Tapi Kak Pa macam dia daripada produk tu. Okey. So bila Kak Pa dah diuji, Kak Pa pula cuba punya Shilto. Rasa Kak Pa order tu Shilto back order, lambat sampai. So Kak Pa punya appointment untuk buat CT scan apa semua seminggu lagi, ambil darah lagi kali kedua rasanya. Dalam seminggu lagi Kak Pa dah baru on. Dan masa seminggu tu result darah kanser maka tu menurun. Seminggu je baru makan dah turun. Kata sebab Shilto ke sebab doktor tak bagi ubat. Sebab bila baru-baru kita suspek, memang doktor tak belum bagi ubat kan. Kita baru pergi, orang kata cek darah tu 2 kali sebulan dengan appointment untuk CT scan, dengan masuk kardio, masuk kamera, masuk dalam perut, semua dah pergi. Jadi baterai tu dah start turun, Kak Pa teruskan setahun lah. Pada bulan lepas, pada bulan 10 2024, doktor kata dah tak ada result darah tu dah clear, dah normal, dah back to normal. Jadi dia kata dia bagi lagi satu appointment untuk tengok darah apa semua okey ke tak. Kalau okey dia discharge. Jadi akhirnya Kak Pa dah discharge daripada pakar bedah ni lah, appointment semua tu dah discharge sepenuhnya lah daripada suspek kanser tu lah. Jadi dekat situ lagi apa lagi ni lah nak kata, produk BE ni memang terbaik.